Dapat tarik rod aku ni. Dapat tarik rod aku ni. Ya Allah, dapat tarik Dapat tarik dapat tarik Allah, dapat tarik rod aku ni. Okey. Bukan tu aku nak cerita ni. Benda ni kalau ada memang mudah. Tengok aku cangkuk je kat sini. Lepas tu aku isi je plier. Jadi kalau kau nak cabut hook dekat dalam mulut ikan, tekan macam ni, tolak ke atas batin ni, lepas tu dia boleh tarik panjang. Tu boleh tarik panjang. Lepas tu kalau nak mati ke dia, dah lock selalu nak isi gripper boleh, plier pun boleh. Sekarang ni aku nak tengok benda apa ni. Bergoyang sangat ni. Tengok. Benda basah. Sudah. Sudah. Allah. Lepas air ni kah.